Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So hari ni saya nak share korang resepi semprit pandan yang sedap, rangup dan tak gebu. Okay? So jom saya tunjukkan korang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat biskut semprit pandan ni. Tapi sebelum tu apa kata korang like, komen dan subscribe. Okay? So jom kita mulakan. Untuk resepi ni saya menggunakan sukatan cawan. So saya akan menggunakan 1 cawan butter. Kemudian saya masukkan setengah cawan gula icing. Untuk sukatan cawan ni, korang kena menggunakan cawan yang sama ataupun sukatan yang sama. Okay? So, kita akan mix butter dan gula kita sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 tablespoon coconut pandan Emuko. Korang boleh dapatkan di bakery. Dan kemudian saya tambahkan sedikit pewarna hijau untuk naikkan colour dia lagi. Okay? So, kita mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 2 sudu tepung susu, 1 cawan tepung jagung dan kemudian saya tambahkan 1 cawan tepung gandum. Kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1,5 cawan tepung custard. Untuk tepung custard ni korang masukkan sedikit demi sedikit dan korang undi. Kalau adunan korang dah cukup cantik dan tak melekat di tangan, so korang dah boleh stop lah kalau ada baki lagi tepung custard. Okay? So kita akan uli kita punya adunan ni sehingga menjadi dough. Kalau korang akan masukkan lebih tepung dan adunan korang tak boleh menjadi dough yang cantik, so korang boleh masukkan butter. Tapi korang masukkan satu sudu dahulu dan kemudian korang uli. Dan kalau dah cukup, korang tak perlu tambah lagi, okey? So, bila dough kita dah cantik, so kita dah boleh masukkan dalam acuan semperit kita. Kalau korang nak guna design yang lain, tak ada masalah. So, saya suka guna acuan yang ni, mudah dan senang. So, kita akan buat sehingga adunan kita ni habis. Bila dah siap, so kita dah boleh kemaskan sikit kita punya kuih ni, okey? Buang yang tak cantik. Kalau korang tak nak pun tak ada masalah. Kemudian saya letak color rice mix sebagai hiasan. Kalau korang nak letak gula pasir, letakkan sedikit warna pun tak ada masalah. Kemudian kita akan bakar dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 18 minit. So korang, inilah hasilnya kita punya semprit pandan. Korang boleh cuba raya nanti. So korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.